Ibrahim Din, pelakon yang cukup sinonim dengan siri komedi legenda Du Remi, terus mengukuhkan kedudukannya dalam dunia perfilman Melayu hingga penghujung dekad 1980-an. Meskipun sering tampil sebagai watak pembantu, kehadirannya sentiasa mencuit para hati penonton dengan gaya komedinya yang bersahaja dan menghiburkan. Filem terakhir yang menampilkan lakonannya ialah Kembar Siam 1989, menandakan penutup perjalanan seni seorang pelakon yang banyak mewarnai industri hiburan tanah air. Pada 16 Jun 1996, Ibrahim Din menghembuskan nafas terakhir di Kuala Lumpur akibat komplikasi penyakit kencing manis dan darah tinggi. Pemergiannya meninggalkan kesan mendalam buat para peminat serta generasi pelakon yang membesar menonton karya-karyanya. Legasi Ibrahim Din kekal dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah komedi Melayu yang tidak lapuk ditelan zaman. Gambar ini merakamkan momen santai trio legenda Du Remi, P. Ramlee, A. Tompel dan Ibrahim Din yang sedang berehat di belakang pentas selepas membuat persembahan di Pulau Pinang sekitar tahun 1972. Turut kelihatan dalam gambar ini ialah seniwati Minah Yam. Walaupun kelihatan santai, gambar ini dipercayai antara yang terakhir, menunjukkan mereka bertiga bersama di luar set penggambaran filem. Ia seakan-akan menjadi kenangan terakhir sebelum takdir memisahkan mereka satu demi satu. Seniman A. Tompel terlebih dahulu meninggalkan dunia pada 30 Januari 1973 selepas terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Hanya 4 bulan kemudian, negara dikejutkan pula dengan pemergian P. Ramlee pada 29 Mei 1973 akibat serangan jantung. Dunia seni kehilangan dua bintang besar dalam tempoh yang amat singkat. Ibrahim Din, satu-satunya anggota Du Remi yang masih tinggal selepas itu, terus membawa legasi mereka hingga ke akhir hayatnya. Hari-hari terakhir Du Remi bukan sekadar penutup kepada sebuah trio komedi ikonik, tetapi juga noktah kepada era kegemilangan yang penuh gelak tawa, kritikan sosial dan seni yang tak lapuk dek zaman. Ibrahim Din berlakon bersama P. Ramlee dalam siri Du Remi dan filem Dalam Anak Bapa telah mengangkat profil Ibrahim dalam industri perfilman Melayu yang sedang berkembang pesat pada masa itu. Beliau membintangi filem-filem seperti Gadis Langkawi dan Sabarudin Tukang Kasut, akan tetapi kerana watak mi dalam Du Remi beliau lah paling dikenali hingga kini. Untuk pengetahuan umum, Ibrahim Din lah yang banyak memberi tunjuk eja kepada penyanyi terkenal iaitu Arwah Sudirman, bagaimana cara akting lakonan semasa mereka syuting filem Kami pada 1982. Hasilnya Arwah Sudirman dapat membawa watak sebagai tokoh dengan amat baik sekali. Mereka pernah digandingkan sebanyak 2 kali dalam filem Kami bersama Allahyarham Sudirman sebagai Mamak Kumpul Botol. Difahamkan Ibrahim Din cuma bersinar di dalam filem-filem arahan P. Ramlee. Setelah pemergian P. Ramlee, lakonan dia agak hambar di bawah pengarah filem lain setelah ketiadaan P. Ramlee. Hanya Ibrahim Din seorang saja trio filem Du Remi berlakon sampai tahun 80-an setelah pemergian dua sahabat baiknya, menariknya filem Si Jantung Hati Sambungan Nasib Du Remi setelah kematian dua sahabatnya P. Ramlee dan A. Tompel ditayangkan hingga kini, namun tidaklah sehebat filem zaman kegemilangan arahan P. Ramlee. Semoga kesemuanya seniman legenda ini rohnya sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia seni yang memberikan rakyat senyum dengan komedi mereka. Sepanjang zaman, Ibrahim Din meninggal dunia pada 16 Jun 1996 di Bandar Baru Sentul selepas menghidap kencing manis dan darah tinggi selama bertahun-tahun. Ibrahim Din meninggalkan 3 orang anak hasil perkahwinan dengan seniwati Hasnah Abu Bakar.